Ada kau, yang tengok kata saya kubu pahala orang pepe. Yang kelep nak tak pula pakaian. Pakaiannya baju buat, baju di kau buat pakaiannya dari bulu. Yang tu tengok kata saya kubu pahala orang pepe. Ada banyak. Yang kelima tengok apa nak tak bangun masjid. Nak bina masjid, tak terletak ke masjid, tumai belum bawa ke melata tumpas ke tujuh dino. Ya, kita tengok kat mati dari nak kubu pahala orang baik-baik itu. Yang keenam ini apa kita tengok masa dia nak tak kubah Quran. Ya, kubah Quran untuk masjid global melata masjid global Quran ini mendaru ini apa hati beliau pasal baca juga. Yang kita tengok kat dari nak kubu pahala orang baik-baik itu. Yang ketujuh kita tengok kat mati nak tertinggal ni. Mana ni saleh kalau ni soino saleh raya. Mana ni saleh lah hati muslim, mana orang Islam, ni yang Islam. Yang berdoa kepada kita tengok ya kata cok dengan hati di dalam mata mulut ada mulut. Yang berbicara. La ilaha illallah yang hana dapat tak kupai bang malamnya. Yang masalahnya ni no apa besok sangka tu nah tak kanduri nah dali betul dah berdoa nah. Cuma mubizah tengok kanduri selesai hidayah nyo dia perkara betul mubizah. Saya hebat. Ya hebat tajuk sabar-sabar barang segala dah nak terjok you habis. Yang ni hebat. Yang kedua ini apa hidayah. Pun hidayah. Tapi sama-sama barang segala dia nak terjauh kena tapung liau ni. Wah. Cuma yang kelak pun cuma selesai bahasa Arab kanduri bahasa Aceh. Mampu kesun selesai bahasa Arab. Iaitu tapi sama-sama barang segala nak terjauh tapi kena mengharap pahala akhirat. Itu selesai. Cuma mantu malhai perkaranya pada tabu dan tabah. Pak bisa tanya yang itu menyonini ke pemuliaan yang apa itulah hidayah. Menyonini ke surga. Buat itu menyonini kena harap pala akhirat itulah surga. Yang kedua kau ibu ini apa bingan. Ya. Umpamanya apa kanduri ke desa kurung padung ro paman. Yang pun dijual tu lepas kanduri. Ingat, semuanya ketujuan tu ke hidayah, yang perhatian lebih. Jadi ditempuh jamnya yang tak jamnya tengok cara hidayah. Ini gupaju yang nak rezeki kau yang beli kau yang kau gupaju. Yang sini pulang ke pau, yang hidayah. Tetapi punya nenek sudah di luar kau ibu mana pun dah dah. Yang kau kandui punya hidayah kau maju. Yang ingat, fresh tak apa. Yang sebab terperak tunggu bukan punya pokok itu. Ya, ini sudah. Yang kamu menjadi melabuh dia punya jak apa muda tanah can kamu. Baca mana je kau surai raya kau dia akan kali tinggal pisau pisau. Yang punya kanduri jak kanduri mula yang tanah can di belakang. Dan buah mana umbung-umbung dia berbulat macam mana kita gaya kita pergi ke rumah. Ini kanduri dengan cuma di sana kau ibu yang tu punya nuplek lebih baiklah kau baju buah darah dah lebih tengku baju ni tak kanduri putih hidayah ni kau empat bisa cuma kita ni batnya hana adat kuo putih maka habis pun tak ada kaki baju tengku pemain kacau tengku yang lebih biasa tu kali lah takut pulang ni tapi biasa lah pemain tak boleh hidang pun yang mana dia tak harap tak kali tak hidayah. Ya, cuma tadi pemulihan dunia sehana. Tak. Dan ini harap pahala akhirat mana. Dia dah hebat. Cuma hebat kerja bukan cua ya. Dia akan betul letak cua kerja baju. Tak. Ada di banyak. Bona orang pedah cuma ini yang kedua hajat kita berlaku jenuh dan orang hebat. Usul dia munajat wa ma tidak menjahli ahli maiti ta'ama ya do'wan nasa ilaihi bid'atul makruhatun kaijabati di hadisi jari kunna na'udul istima'a ila ahli maiti wa sunni sama minaliyah yang ku berjalan usul dia munajat dan usulnya dan kita tumpah bila yang tapi kalau kita dan kita kabilah masa bonyan barang yang kaji adat di manusia
Tak. Panen ni buat apa? Ni buat pujut ahli manya ini apa? Makanan. Kali pegat makanan ahli manya. Guna ni supaya jimuhir manusia kepada makanannya. Justru dia nak ajar, dia nak buat apa? Musuh. Bid'ah masurah sama dia saja. Ajar kita yojak si musuh. Tak. Pasal musuh bid'ah masurah, ya apa? Kerana hadis jarir. Buat hadis jarir, nalah kamu hijau berhimpun-himpun pada alimanya. Dia apa alimanya? Kalau alimanya berserta pegang makanan, kamu hijau minan liyaha. Mana ya, mau baru mati. Mau baru mati, kamu mati ayah, kamu mati ni, kamu mau baru raya ratu. Kan hanjir lah agama. Jadi, ni sabar yang hukum ji. Nyamban tu menajat. Yang buat apa? Yang nanti menjual kepatan. Nah, cuma masalah nak boleh hadis Jafar. Nabi isna'u li ali Jafar ta'ama. Fainahu ya'tihim ma yashghiluhum. Ya. Pugal dia kata bagi ahli Jafar, bagi keluarga Jafar makanan. Ya tagum budak ahli Jafar. Kerana dia ahli Jafarnya ini ketika musibah iaitu imam hanya hamdul mengguli. Ini sahabat tugas. Bila akan mati tidak dahulu sunat agama dia tiap mentu manggun tiap orangnya. Kenapa nya tak guna akan musibah nan kena manggun. Dan sunat lumeh-lumeh buat peju. Dan lumeh-lumeh hai lumeh dia nak puturun ingat-ingatnya nak peju bu. Dan tak peju ke dia. Dan lumeh-lumeh nak pun tak tadong kau nya buku peju bu. Cuma tanya apa-apa yang halang ni peju kakana. Oh rumah lo ada gua kena. Cuma punya kayu baju ina salah agama hana nya betul serta nya belum. Ya itu sunat kita tengok dengan enggak bantu manggun dia. Elenya punya nak di baju hana tak guru motor. Punya kayu baju betul kan dirinya teman kau nya kan duit ke rumah kan betul pun kerja pun hadis. Hadis umpa sahabat ibadah pula. Ya sudah nya tak dengar masa ini dipai kamar angai aja. Kenau matang lempang luan dia kemujung jibabu jibanya untuk kena mui semua macam ni ni alamat habis saudara dipai sama dengan kita mui teh sama dengan haji pajak pada hati ayu beja pun isna'u li ahli Jafar ni tugas tu mati keluarganya laganya cuma bila urusan duit ni sama masalah tu ditanya tolong gonya ya tak gugu tu masalah gonya bukan duit terus sama masalah. Tak. Cuma dia kekut dia pula hajat pula hak turah. Nya lino adat di masa jarir. Jalan hitung basai no pun dia kumpul-kumpul dia semaju baru mau limanya. Hukum sama hukum lagi mau baru. Ya, Pak. Kerana mementingkan ambil hadan. Mementingkan urusan guna. Bagaimana adat sebelum guna hajat di masa jarir? Bila ya kemunjung ini apa ahli orang mati tanya. Hai pada mati ayah hadon. Nah, mana-mana rumah sayang tak ni cuma tanya di semua di banyak duk menang. Kamu dah mau. Nyan tinggal jalan di situ pun sama hukum lagi mau baru. Ya, ingat ini apa? Ya, justru musuh lah hadis atau bid'ah Ahmadullah. Tak, justru ni Ibn Hajar dan kita lupa jadi yang gelai dah. Adapun balai sama adat pada sekarang, yang masa Ibn Hajar pun. Tak, bagaimana ada masa ini? Saja bagok ini pihak beli pisang. Hati tak jejak betul yang beli pisang. Saja bagok mereka dua hari, mereka lima tu. Hati jejak betul yang lagi nyanti. Justru ni Ibn Hajar dua pelepas sawah kawin wajib, sawah kawin sunat. Yang lagi. Buatnya mana wajib ini hibah kawalah. Kami belum artinya tikar artinya apa dah tak apa. Hati tikar bayar berapa bukti bau ni belum kedua bus baunya luar ni tu mah paling bolso. Ni barang kamu ada masa sekarang untuk belajar. Dia masa ada masa jalan dia banjarlah. Bukan ada masa katanya dia budak apa wajib belanga hadis dalam hukum yang ada masa katanya oleh. Ada di masa masa Hajar sebelum Ibn Hajar dia umur mati, dia umur mati. Ada di masa Ibn Hajar hana tanyan. Hujumai no dah hana apa?
Hana aja aku guna orang mati, cuma bahkan di penggembira orang mati no. Hai baik susah-susah ni kita nyo madu mati kaya tu. Nyembang ada mereka. Buat ada di masa itu orang itu cocok. Ya terpegah bid'ah malamnya itu. Buat cocok ada di masa itu lagi masa ada di masa jalid atau ada cocok ada di lagi masa ada yang wajib. Kalau itu ada ni ya pemuyung mati nanya umur di mana di lawan. Ana punya cocok lagi ada masa belajar semua sunat. Memang je punya ya umur di mana ni cocok lagi ada di masa jalid semua bid'ah. Tanya oh. Pak dan tak umur pe demo dulu ni. Ana itu ada di no yang jak bak ke jak pemuyung bak di mana jak umur di mana ana. Cuma bila tak ada kau yang guna ulah tak pun tak ibu. Pengen bicara. Ini suruh halau dia hana tunang ke bunuh hajar. Ye ke bunuh hajar mati ada bunuh belantar apa hana tunang hana rap. Jauh api ni bak panggang. Bantu lagi. Ini masalah. Jadi hana tunang. Menyomnan ini aku awak cuma itu kata masalah ini aku ahli mana dino sunat dia bantu dia yang bagus. Menyomnan tu sendiri dia punya kesulitannya sama masalah tu punya hana. Dah, yang bang keputusan. Cuma masalah sendiri, bukan sunat sendiri. Dalam hadis sahih dia mula hadis sahih hanya dari Muslim sunat sendiri suruh mati. Ni pala. Dah. Buka sunat. Cuma menyoka sunat. Cuma pasal belum hijau. Ya, biarlah. Takkan duri urus sah, urus dua, urus lihat, urus pun. Ini masalah kan duri hijau adat. Bagaimana? Cuma dah pun dah ayat, dah hadis, dia mahu hijau. Dah tadi dia pun hijau. Dah tadi dia pergi makan duri urus sah, urus dua tu. Yang jauh dia adat. Hana ayat, hana hadis itu adat lain. Sama lagi kita tengok pula kacang bahawa luar belakang. So ayat, so hadis cuma. Enggak lah. Ya, cuma menyatakan Abu Sabat najis. Wapun Rasulullah kenapa? Dia Sayyidina Umar tandui baru 7. Dia Abu Bakar tandui baru 12. Ya, yang tak cok buat langkah sahabat. Cuma kita tengok, tak tandui orang 7. Dia betul-betul langkah Sayyidina Umar tengok. Yang tandui baru 7. Di Bandar Aceh, anak 7 juga. Kita tandui baru 12. Dia betul langkah Abu Bakar. Yang tak cok buat sahabat. Nyatanya masalah pada urut 12 tandui atau 7 yang ada. Yang tak tandui sunat. Yang ditarik. Cuma yang baik itu atas yatim. Yang hilap. Atau nak tandui dengan atas hari, dengan atas judi, yang baik hilap sih. Cuma pada tandui yang menuju ini, baik sampai melawak ini Adam. Bawa ini sampai, bawa taping. Mereka kali lupa batai, bawa taping ini baik pada. Jadi itu dia boleh itu, yang tak kepi itu. Itu ini yang pegang tandui yang kalah hari. Ni pun sampai ni nak antara uli nang sumping kita yang ada boleh pulau. Terjaga patah-patah agama tengok. Ya, bah. Tentang empat. Ya, masalahnya. Pun kini Nabi bilang, ummatu marhumah. Tarukulu qabraha wa dhunubuha kalbibal. Wa takhruju min qabriha wa dhunubuha kalmukirat. Umat ulun, umat yang disayang dia Allah Subhanahu Wa Taala. Wadah kita mana kubur dosa dia gunung tapau lagi. Yang baru kita lagi jahat. Bina dosa dia gunung tapau. Wadah kubur dan kubur kubangkit surah kiamat dosa halali. Dengan sebab apa anak tidak halali dosa? Dengan sebab apa perkara? Yang artinya apa perkara cuma. Siapa perkara yang pertama yang berdua diurudi. Kata. Yang kedua ialah ampun diulis Allah bilahu warhamu umpama ni. Yang kedua dengan sebab dia qiraah diulis, dibaca Al-Quran, dibaca qul huwallahu ahad diulis, ini pahala Al-Quran. Kalau yang keempat dengan dimusyrikat diulis, dimukanduli ini pahala apa dia. Yang perkara apa dia. Yang nak tak mandu.
mampu pemicih surat kuluhu cuma hati dah baca memicih nyanyi kejuci mana jalan micih je kena hadis na kusuh bak kuluhu ni hadis yang gerawi di Bukhari dan gerawi di Muslim pun hadis mangkala kullallahu ahad asyarata ala fi marrah ya faqat ataqullah minan nas saya baca kullallahu ahad ke situ di bego nya ni no ke pemudika ulun bacanya apa ni bak apa kata yang kedua tu hadis yang kedua mangkala kullallahu ahad di maitin mangkala ino kullallahu ahad ino acara malatin di maitin faqat ataqullah minan nas saya baca kullallahu ahad situ di bego bagaimana ya hadis Bukhari yang Muslim ya maka pemuda lah agamanya yang dibawa penguasa ya kau tak kena perlu cuma tak tak hidup yang harus sini lu aku baik yang dapat mandumna ya masalah ini ya ban dalam jalannya cuma yang ke awal betul benakan duit cok atas yatim yang atau bibi anumit meninggal ulurnya anak bibi nya bila nak duit atas roh ni je yang bibi atas yatim ngai lap tengkau pan mana je benakan duit atas harum yang baik je ya nemu utang dia akan dia nak cakap dalam hari bayu baik je anak-anak you dia lah kemah baik je kan dia menuju rumah tentunya kata mutok dia bayu utang anak lah ya baik kata duit benar apa dan tadi itu benar ya kelah kupukan duit di rumah lagi ayu cuma itu pun rumah ya kelah ana ya pak siapa apa mana kau kanduri dengan tulu ya kelah di pahala dunia ni tengok di rumah siapa ya ni jaga tanya mata-mata itu hasil rumah cuma selain banyak nyo le gula rempong macam nyo masalah jatuh bagi jatuh ke you pegang pada kata pegang pada boleh rampon man kesal ubi ini tuan kau ya ini segi tak segi lebih tak lebih ya masalah jatuh menyo ya masalah ini punya dua panen dua gotok dan munyo cocok le hadis tu mukarai kita yo pun pegang ni nabi laisa fi hafi wala fi tamali sadaqah hatta yablughan nisab hana pergi-pergian dah hana pergi ke rumah sedekah jasud hingga baru sampai nisab dia punya tajak oleh hadis suruh perkara kita tengok pun mana hingga kepada pajak yang tu nisab pun jasud Hei tu tamu tu nyo macam dua uca, tu ke dua uca, anak tu hisap. Tu di nak yang kelap tu yang jadi jumlah 6. Munyo lahir hadis hei tu berkenap. Sidempung. Yang lahir hadis. Cuma tu tak berat sebenarnya. Tu baru genap 6 uca apa tu lahir hadis sebab hatta yang belum nisab berapa Nabi. Hana pergi-pergian dan hana pergi ke rumah itu terusah jatuh hingga buat sampai akan nisab yang buat Nabi. Memang jauh itu punya sampai itu tak itu sampai 2 tahun tak 2 tahun sampai itu sampai itu sebelum lahir itu enggak mengarah ini. Mau pergi di bahan ya. Hana ke putra ke dia. Kena tengok dirasa di balik atas. Tapi pun nak boleh lumpur. Kalau tabah lumpur betul padil hai ucap hananya hai tak misal la tu nam pani la tu pulau ni dua lumpur tu kementang kalau tabah lumpur yang kedua tu bukan tak suka dua ucap yang kita hantar itu dah halal sampai ini nyatai memang nyatai kalau tabah lumpur tu sebenarnya ucap kita hantar tu nak boleh tu jadi memang akan ni ya itu jadi sebanyak tengok dia lahir hadis panjang tak no tu no pa aku kena betul dapat hatta yang belum alisa boleh sebayangnya itu di batas di ulama itu ni no pa jampu ba asal cara sohnya je dan golongan 12 boleh pa jampu pun dari ke batas di ulama itu
Mula Nabi ni kirim ni apa Abdullah bin Birawah. Dia yaktif, dia ura-ura segala kurma-kurma yang naik apa di negara Makkah. Situ juga berkirim. Ya apa ya berkirim, ya apa ya kira-kira kurma sebulan je pun atuk ina muca ya kira. Yang dikirim Nabi dah situ juga kirim dulu. Dah situ juga. Yang Abdullah Birawah hai no pun yang gonya tokan ja ura-ura tu. Bila katu bagi tasi no bagi cik dia kadang muda aku tahu dah ke atau tak apa bo. Situ juga kirim. Berarti no mujuki dia kirim Nabi no apa bahasa no apa Alhamdulillah Birawah situ juga punya mana apa walaupun padung dah kau kita tiga panen. Udah sebanyak nisab jampu lah kita tahun. Kau hanya mesti meleh ujar apa mati. Orangnya dah muka Allah. Ini kau seperti mesti meleh ujar hati. Mesti meleh ujar. Hati tak kumpul ini apa dalam golongan 12 pula. Wajib pergi 6 lali. Nah. Nampak. Pun lali masalah gaya je. Nabi kira situ 3. Berarti pada muka kau lalunya situ 3 panen. Ini masalah jemput. Menyo lahir adik kapanya mukarat tu dia lahir adik pula. Hana abah ujian dah hana abah ke rumah susah je. Hingga sampai ni tak. Hingga kata-kata hingga sampai ni tak. Itu tutup. Baru tutup tak. Putus bila tu boleh tak berjalan. Nyamnya hati. Tapi jihipan ijah ulama. Berdasar pada Nabi kirim bina punya ura-ura aja. Nah, punya ke batas itu. Dia dina turah je. 2 tumbuh-tumbuhan dalam situ. Wajib jampu wanita. Nyamah turah je. Nyampu. Cuma ini dia pegang Nabi. Kalau kira Nabi Abdullah bin Rawah, ini pun pegang Nabi. Pudu. Cok pun. Cok dekat. Wadungo suluh. Tak. Wa'il lam tadungo suluh, karubah. Ya, barang kira Nabi. Ini pindah sama bicara. Ini tunggu imu melakang sekarang. Yang barang kata ura-ura Nabi bawa utusannya, cok dekat pun. Tapi tinggal kepor 1/3. Wa'illah basurah hana tertinggal 1/3, tertinggal 1/4. Ya, surah lagi. Nah, pada di peluk hujan. Atau nak ke rumah kecil di peluk hujan. Tak cok. Cok dah ke bukan Nabi. Tapi tak ada 1/3, tertinggal kepor itu. Wa'illah basurah hana tertinggal 1/3, 1/4, tertinggal kepor itu. Yang balik dari Nabi. Puati tinggal 1/3 atau 1/4. Mana padi umpama haji atau berkelma dikurung hujan. Yang tak cok jatuh dino pahaman tak tinggal 1/3. Jadi nak hujan cok jatuh. Yang saya hujan di kurang jatuh. So di baju malah roti leher hujan tak tolong leher lari. Jadi 6 lari pun diberi jatuh. Ya, yang saya lari tu bagi dah ucap, bagi kedua yuk kemauan. Yang di ilmu lah tu bunga tu. Bagi pun bagi lah tu di 8 ucap. Yuk melakar 6 lari, 2 lari tu. Yuk kemauan je sama kali. Yang tak punya ni ilmu boleh tu. Pahailah. Ya macam. Tapi dia tinggal 1/3. Yang hana tak tinggal 1/3, 1/4. Pun mana ini apa di perempat kita dia tinggal atau dia ibu dah kerah je keadaannya. Dia nak jual kemauannya je. Hai dia melakar hati aku bagi kena hati. Oh hana mangat nyo hati nama mangat budo jaro jo kemauan. Ya betul lah. Nyo nak dasar bahadi. Nyo nak duduk nunggu ilmu mah kata sama dia. Ya foto padi di ulu moga nak muncak. Ibu pun ada yang kata, tak gitu, pasal nak tu ni tak orang yang pun. Yang tak ada. Padahal di rumah kaya tinggal 2 lelih, saya ajuk kemauan yang pergi tak beli rumah. Yang macam. Yang hajar yang ubi ibu, kaki ibu, di nunggu ibu, bila dum ibu, kemudian aku bagi dia punya hantu melasa. Cuma bagi jaga, bagi bang. Yang mengkeriki rumah. Bagi jaga, mana? Semuanya presiden bagi rakyat. Tak boleh apa kamu himpun rakyat malu kedai bab presiden. Wajib ke perantar seluruh India. Tapi cara dia menyola.
Semuanya gubernur ini apa bagi rekrut. Wajib ke perata dengan ubih pun dalam daerah punya. Semuanya upati bagi rekrut ubih kabupaten punya. Wajib disiap dulu pelengkap itu menyulir harta. Semuanya camat bagi rekrut wajib ke perata seluruh kecamatan. Tak. Semuanya ini apa imam kita tengok imam belasah bagi rekrut. Wajib ke perata ubih kampung punya. Yang dikaji. Semuanya urumpa bagi rasa wajib perhatian je bina rasa koji nyampan batasan wajib rasa dalam Quran ini padum na cuma dia berlaku ubena sunah rasa go dalam kampung dia perlu buat sunah nak puat lah nak limau lah nak leh lah enak lagi ya cuma dalam Quran keberah lapar lagi ya mana menyona lapan menyana tak bina sama atas lagi beauty sembahyang buat dia aku perintah ni Tuhan you pindah tapi beauty sembahyang betul belah hati you lah tak 12 jarong you lah 12 hati buta baju urina jati urina jati tidak apa-apa aku bina lagi bahkan yang anak 12 hati kakak tak boleh yang berapa yang banyak raya semua. Jadi bagi rasa ubena senang dalam kampung. Yang tengku imung kampung bagi rasa ubena senang. Nak leh nak pur nak limau. Ya tuan. Oi nak mualah umpama nak ibai matang nak pergi matang ni dia. Kubatai ke dia ajuk. Cuma kena urus tu jaga dia. Yang bantah kat draw. Cuma itu ni cara bagi rasa cara gantung lagi dia. Yang dia lagi nya. Ya, kawan. Ya, masalahnya. Jadi oleh banyak hasil rumah ini masalah itu memang kami nombor atas anak bukan mahal ya. Ini orang pegang anak wajib jemput tiga panen lagi lah ya. Kau pun datang dia. Dia datang lagi adik suruh berapa jemput. Anak apa kebiasaan dah anak semua yang pun susah je ke apa ni tak banyak tempat ini raya tu dia pun datang semuanya dalam pisau pasal dia jemput ini pun dua kau panen ni di pisau tiga orang punya pun asal lah golongan 12 puluh nak rasa je Nabi nak kira untuk tak ada pisau tiga berarti walaupun pada muka panen lah golongan pisau tiga jadi sabar haji yang masalah haji punya tejak lah haji tu berperat Nyamban masalahnya tak tepat. Ya. Cuma lu pegang mentang, tadi lu pegang ni pasti diterah. Cuma lu harap lu pasti. Ya. Hadirin tuan. Cuma dia banyak yang bagi jaga sekarang kayaknya ni. Murus lah tu ni. Ya. Cuma ni apa? Nyolam nyo mukarat dong. Nyo masalah ni apa? Nyo tak lulai. Kita tadi pegang mulai rempuk malam malangnya. Ia tanda leh kita berat. Pasal berat mana? Sampai no bicara hadi na sebuah hadi abu kana. Dia abu kana hanya ditanda itu mak sukana yang bernama Tuhaimah. Ya, dia banyak menyesal nak berkatulah. Tak. Nabi ni yuwa hai Abu Rukana dakwa tak. Justru dah Abu Rukana talun herlah wa tu yang kata. Sabah tarik tu ida apa hadir Abu Rukana mula cik kita lihat ni. Nabi ni yuwa. Ini asalnya sabah tu yakwa. Yang dua buah tarinya yang tempat jebahat. Cuma wafi sana dihima Ibnu Ishaq wafihil makan yang berjalan. Pada dua buah sana dihnya na Ibnu Ishaq pada Ibnu Ishaq makan ligausun selalu ngadi. Bahkan na balik pembohong ngadi. Pada sana dua buah hadis Ibnu Ishaq wa fihil makan na tekatu per 25 rupiah. Atas tengok baca hadis ke hadis pada sana haji. Gonya dari purah 50 hadis yang uji yang lontar cukup tapi. Jadi hadisnya haji ngun. Haji tok pedali hadisnya.
Mia haji cak dua bawah tali yang haji. Oh ya hadinya haji kelali. Mia ni cak tali yang lain. Cak tali yang lain yang sahih. Jadi Abu Rukana tu tali ulinangonya tali al-batah. Yang tali yang lain. Mana tali al-batah, tali anak sebuah bilangan. Anak perah sah, anak perah dua, anak perah lain. Nah, olehnya punya muisai. Gelakai buah pada Rasulullah, lun buah baina. Nabi han buah Nabi. Han pujuk ni Nabi. Maka Abu Rukana kemudian wallah ma'alatu ila wahidah Rasulullah. Hana lu kelaki batu mali ulun. Nya hana lu sebut bilangan belum sah dua kecuali sabah. Dia kemudian nyo sabah tak ada makan buah oleh Rasulullah. Nya bicaranya tadi yang sahih. Dan buah long mak surah Sirukana. Masa kerajaan Abu Bakar di waktu Nabi kita lihat sama tu dia Abu Rukana. Kedua, masa kerajaan Sayyidina Umar kita lihat sama tu habis bicara. Berarti ulunya bukan Tuhan meluar tu. Nyanyi no tadi no punya saya nyanyi doa Abu Sanan haji nu haji tu lagi. Thì rồi câu là để qua Bali không hả bị tàu lăng lồng Này, cái cam lăng rồi. buồn ở đây là người niên dù con niên Ada. Ang guna cok na wala ra tigo ra si. rồi aja Tapi yang daripada cek. ala nanti cele kami oleh waktu tidur memo suara Iya aja. dua Kubra hi lagi sebenarnya. Yang ke ku lagi abu ni raja perse. Nah, so kita menundung ana BO pi raga. thì kami Ana ku depa direkam. oh cocok nih Wah, cocok. apa lagi yang lain memo suara apa tiga jam Bukan kumat.